Saya tidur bersama isteri saya di atas katil. Ni sedap soalan ni. Dah ngatuk mata sangat. Nah. Dia tidur dengan isteri di atas katil. Lepas tu tak suruh khabar lah. Memang tak ada orang tidur bawah katil. Nah. Kata tidur dah lah. Saya tidur dengan isteri saya. Dah ni di atas katil. Jadi dia berakhir buat cerpeng. Mentang-mentang dia ingat isteri orang lain tidur bawah katil ke apa. Kemudian saya rasa nak kentut. Lalu saya pun kentut. Dan yang amat kuat bunyi. Gong bunyi. Lalu saya ditolak oleh isteri saya menggunakan tangan dan kaki. Sampai saya jatuh katil. Saya tidak marah. Saya ketawa. Soalan. Salah ke isteri saya itu kerana tolak saya sampai jatuh katil? Boleh tahan kamu ni. Ni air minum ke? Air. Bismillah. Takut air semayang aja. Tahu. Jadi dia ni nak ketuk. Bila dia nak ketuk, dia pusing ke bini dia. Ketuk kuat pula begong bunyi. Tak. Jadi bini dia kejut, ambil tangan kaki tolak dia. Jatuh terus bawah katil. Bini besar tubuh. Tak. Dia kecil itu lepeh macam beg pipong. Nah. Jadi haram tak bini tendang laki jatuh katil? Jawabnya tidak haram. Kerana mu yang buat dia marah gitu. Nampak tak? Dah mu nak ketuk apa mu nak bangun lagi. Nah. Ada lagi kira jenis suami hak nakal. Dia nak duduk dapur, dia nak ketuk. Bila nak ketuk, dia pergi kat bini dia. Mewak gitu. Ada ke? Kita tak jawab gitu. Orang lain. Mesti kan jawab itu. Pernah? Dia kira gurau. Nah. Jadi bini ni pun gurau juga. Dia mu gurau dengan aku gurau dengan mung. Tapi dah jenis bini orang makan banyak, sehat sikit. Bila tung kak, bom jatuh bawah tu. Nah. Jadi tidak haram. Dia pun tak marah. Dia pula ketawa. Tak ada masalah. Yang tak bolehnya saja-saja. Suami duduk saja-saja, bini mari sepak. Nak. Mari tonyok kepala. Barulah tak boleh.